Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Anik Zamzami selaku moderator khas bagi episod bersama dengan pemenang bagi juara pertandingan NXGV Challenge 2025 yang bertempat di Serdang. Baik, bersama dengan saya kita ada 3 panel pada hari ini di mana mungkin kita ingin berkenalan dan juga mereka akan menceritakan serba sedikit tentang pengalaman mereka daripada mana mereka bermula dan menjadi juara. Jadi mungkin tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenalan dengan panel kita. Yang pertama mungkin boleh bagi tahu nama, fakulti dan juga peranan dalam tim Emotion ni sendiri. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iman Zahin bin Harun daripada FTKMA, juga pelajar tahun 2. Jadi peranan saya di kumpulan Emotion ini adalah ketua kumpulan. Okay, dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alif Adam bin Afandi, pelajar tahun 2 FTKMA, dan saya merupakan ketua teknikal bagi pasukan Emotion UPSA. Assalamualaikum, nama saya Syed Syafiq. Saya daripada fakulti FTKMA. Saya masih tahun 1 dan saya sebagai driver Emotion lah. Okey, so kita ada calon daripada wakil-wakil FTKMA lah daripada tim Emotion ni. Okey, so kita akan pergi by segment. Untuk soalan pertama ni kita lebih kepada general untuk pengenalan, untuk kita punya penonton ni kenal siapa itu Emotion dan bagaimana Emotion ini mula ditubuhkan. Okey, soalan pertama daripada saya, saya tanyakan kepada Iman lah. Boleh tak Iman sebagai ketua kumpulan cerita tentang pasukan Emotion ni dan apa sebenarnya Emotion ni, Iman? Okey, baik. Emotion ini tercetusnya idea daripada bulan 2. Okey. Masa itu pensyarah kami sendiri ingin libatkan UMPSA di NXGV Challenge. NXGV Challenge fokus kepada elektrik, kenderaan elektrik. I see. Jadi Emotion itu sendiri gabungan daripada Electric Emotion. NXGV tu apa? Next Generation Vehicle. Okey. Dan untuk pengetahuan penonton, NXGV ni Next Generation Vehicle, iaitu telah di-labeling oleh MARI. Okey. So, soalan untuk Adam pula lah, Alif Adam. So, untuk sebagai ketua teknikal kan, apa matlamat pasukan Emotion ni semasa awal-awal mula ditubuhkan daripada segi teknikal tu? Jadi saya sebagai ketua teknikal, memang kami bila dapat tahu kita ada ni competition NXGV ni, iaitu EV ni tournament competition. Jadi kami dapat regulation dan saya minta dengan tim kami agihkan setiap department. Jadi ada department body and chassis, electric and electronic, dan inilah powertrain. Jadi setiap tim tu saya minta diorang baca regulation supaya kita betul-betul ikut regulation. Sebab kenapa kita kena baca regulation? Kalau kita tak ikut regulation ni memang disqualified lah, tak guna pun kita pergilah. Dan satu lagi memang paling penting, disebabkan go-kart ni EV, dia safety tu diutamakan. Jadi memang penting lah regulation ni. Jadi matlamat kami memang follow the rule and regulation from the organizer. Wis, nampak orang-orang protokol ni. Biasa je program protokol. Okey, by the way, macam mana tim Emotion ni korang tubuhkan? Macam daripada segi rekrut orang ke, siapa yang mestilah Iman kan, tapi macam mana Iman build the team ni? Okey, baik, saya menjawab soalan ni. Okey, berkenaan dengan penubuhan tim. Okey, jadi Emotion ni terjadinya daripada pensyarah saya sendiri. Okey, kami berempat masa itu. Berempat. Siapa je? Saya, Alif Adam, Hazi Aiman dan juga Akil. Okey, itu permulaan daripada Emotion tu ditubuhkan. Tapi Emotion belum lagi, nama Emotion belum. Tujuan kami masa itu untuk melibatkan NXGV Challenge. Jadi
semasa kami kumpulan itu ditubuhkan, kami mencari ahli kumpulan. Jadi kami tak rekrut secara rasmi lah dalam media sosial. Jadi kenalan-kenalan juga untuk mempercepatkan rekrut tu. So total ada berapa orang tu? Jadi ada 14. 9 daripada program BVA, iaitu lebih kepada fabrikasi. Dan juga 5 daripada 2 degree, iaitu pure mechanical automotive. So semua FTKMA lah. Betul. So semua. Kalau macam area-area untuk electrical punya parts, korang kena belajar sendiri ke? Ada tanya daripada lecturer ke? Macam mana? So far disebabkan itulah yang kami ambil daripada golongan BHA, iaitu 2 degree ataupun pure, dan BVA iaitu hands on ataupun technical lah, team. So disebabkan pure engineering, pasti mereka belajarlah bab elektrik dan elektronik walaupun sikit, tapi mereka dah ada basic. Jadi dia akan jadi lengkap lah, sebuah team ni, satu team ni lengkap lah. Jadi kami dapat buktikan yang walaupun kami FTKMA, kami otomotif, jadi kami boleh buat semua tu. Saling melengkapi. Tapi tak melupakan juga FTKE. Kami ada import pensyarah FTKE. Betul. Sebab saya FTKE, sebab tu saya tanya. Okay. So kita dah kenal lah apa itu emotion dan juga daripada mana diorang bermula. So kita akan pergi ke bahagian perjalanan diorang untuk menuju ke pertandingan. So memandangkan Syed Syafiq ni adalah pelajar tahun 1 lah, saya nak tanya dia satu soalan. Okay, pada pandangan Syed Syafiq kan, untuk pelajar tahun 1, apakah momen yang paling mencabar yang pernah Syafiq sendiri lalui untuk pasukan anda ni? Apa momen yang paling mencabar? Sebab yelah baru masuk kan, tiba-tiba dah join tournament yang macam ni. Saya dah tahun 3 pun saya tak pernah join macam ni, and then menang pula tu. So boleh tak share sikit tentang momen paling mencabar tu? Okay, sebenarnya sebelum ni saya dah pernah join dah masa time diploma dulu. So memang dah ada experience lah dalam race ni. So kalau yang paling mencabar dalam buat kereta ni, saya rasa masa nak buat chassis lah. Chassis. Sebab kita orang tak ada cukup masa kan. So masa tu lah kita orang kena betul lumus lah nak siapkan dalam masa 2 bulan kan. Nak siapkan dalam dan ikut regulation. Ikut regulation. Itu yang paling macam tadi kata regulation is penting. Okay, so tadi berkaitan dengan masa. Sebenarnya jangka masa korang daripada start sampai game berapa tempoh tu? Tempoh yang nak disiapkan tu. Okey, jadi tempoh nak disiapkan tu kereta ni anggaran dalam 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan siap. Total siap, dan juga seminggu sebelum pertandingan kami dah siapkan untuk kami buat pengujian. I see. So test dekat mana? Di Padang Kawat, Akademi Adab. I see. And then daripada everything lah, daripada scratch sampai siap seminggu sebelum game. Betul. Seminggu sebelum game. So macam ni korang pergi kelas, korang tidur mana sebenarnya? Nampak benda ni macam tak logik lah. Kalau saya 2 bulan tak logik ni. Itulah kami punya cabaran. Pergi kelas, dan juga bila tak ada kelas kami sambung buat ni. Buat, dan juga malam kami sambung lagi buat ni. Dan juga pada mid-sem, cuti mid-sem, kami tak balik. Dan ini kami buat ni. Cuti sem lepas pun kami start untuk tengok regulation semua. Jadi pengorbanan lah, pengorbanan. Syafiq tadi ada macam nak tambah sikit. Ada. Dah luah kan. Okey, cakap pasal luah ni kan. Okey. Waktu korang buat benda ni kan, sebenarnya ada tak konflik yang berlaku antara korang sendiri? Yelah, sebab kita dah penat. Betul. Kita pergi kelas, kita sebagai student, saya sendiri saya rasa benda tu sangat memenatkan. And then tambah lagi satu komitmen untuk siapkan kereta kot, bukan projek biasa. So ada tak konflik yang berlaku dalam tim? Mungkin ada sesiapa nak luahkan rasa, ceritakanlah untuk perkongsian penonton kita. Okay, kalau bagi saya setakat ni tak ada benda lah lagi kan. Tak pernah jadi apa-apa lagi lah. Semua boleh kerjasama dengan baik. Setakat tu macam tu lah.
Okey lah, kalau nak kata perselisihan faham tu mestilah ada sikit. Jadi sebab kita ni satu team dan banyak kepala lah kan. Jadi kita senang je, disebabkan kita satu team, kita pun ada regulation, kita pun tak payah pening-pening lah. Jadi kita follow regulation. Kalau ada pendapat tu kita dengar. Kalau yang macam pendapat tu kurang bernas, kita janganlah tolak mentah-mentah kan. Kita cakap lah baik-baik, kenapa tak boleh ni. Jadi benda tu lah kita kontrol untuk tak nak bagi perselisihan faham berlaku lah. Sebab kita perjalanan jauh. Lepas tu kita nak tim ni kalau gaduh memang tak ke mana lah. Itu je lah. Okay. Mungkin ada tambah kot. Daripada awal sampai habis, ada tak yang keluar daripada tim? Ke semua memang committed? Setakat ni sepanjang daripada kira 2 bulan lah, 2 bulan semua committed untuk kumpulan ni. Rasanya tu rasa kejayaan kot. Sebab bersatu kita teguh, bercerai kita lupa. Betul. Tadi Adam sendiri kata kita saling melengkapi. Sebab bukan semua benda electrical kan. Okay. So ada Iman nak tambah lagi pasal konflik? Untuk konflik tu, berkenaan dengan konflik, kita tahu kalau kumpulan mesti ada konflik. Mesti ada konflik. Jadi kita punya masa daripada kami fahamkan regulation sehinggalah hari pertandingan. Jadi untuk fahamkan regulation tu agak banyak dan kita nak follow satu persatu agak rumit. Jadi di situ kemungkinan ada berlakunya konflik dan juga kami telah meminta advice daripada pensyarah kami mana regulation yang penting untuk di follow dan mana regulation yang kurang penting untuk kami tidak follow lah. Jadi di semasa hari pertandingan kami memberitahu, kami declare berkenaan dengan regulation sebab dia masa yang singkat untuk kami follow fully regulation. Itulah antara konflik-konflik yang berlaku. Regulation. Sita Seven memang ada regulation tu. So #regulation. Okay, ni soalan luar daripada skrip lah. Sebenarnya korang belajar ke benda ni? Korang belajar sendiri ke buat benda ni? Ataupun dia relate ke dengan korang punya syllabus? Macam Syafiq sendiri tahun 1. So dia dah buat benda ni. So dia relate dengan syllabus ke ini adalah extra class untuk korang? Okey, baik. Saya menjawab dulu lah untuk pelajar tahun 2 kan. Okey, baik. Untuk syllabus di FTKMA teknologi, kan kami BVA. Jadi kami relate dengan apa yang kami belajar dulu. Contohnya welding, kimpalan kami dah belajar. Dan juga sheet metal, kami dah juga belajar untuk potong, belajar untuk bending. Ini antara salah satu macam mana? Refresh. Untuk kami belajar balik masa kami belajar tahun 1. Jadi ini menambah ilmu kami dan juga sekiranya ada masalah, masa ni lah kami belajar lebih. Okay. Kalau bagi saya pula, sebenarnya benda ni sebenarnya tak ada pun dalam masa kita belajar sekarang kan, yang tahun 1 sebenarnya kalau dalam syllabus kita tak ada pun belajar benda ni. Tapi sebenarnya yang ni macam mana ni lah belajar sendiri, pengalaman belajar sendiri juga. So daripada experience sebelum ni, kita share dengan orang lain juga. Satu team kita buat kereta ni supaya boleh berjalan macam ni lah. Dahsyat geng. Saya rasa untuk belajar sambil belajar, kita dalam kelas kita belajar, betul. Luar kelas kita belajar lagi. Saya rasa tak semua orang dah boleh buat benda tu. So okay, next kita pergi ke arah perjalanan diorang nak ke pertandingan tu. So kita nak diorang berkongsi lah tentang pertandingan. Okay, soalan saya, apakah yang membuatkan pasukan ni adalah pasukan yang unik dan berbeza daripada kumpulan yang lain? Sebab kat sana saya tengok ada kat dalam video TikTok kot, banyak kereta-kereta. Dan team emotion daripada UMPSA ni pemenang. So apakah yang membuatkan team UMPSA ni menjadi unik dan berbeza daripada pasukan yang lain? Okey, saya cerita daripada segi keseluruhan dululah Nanti dia akan ceritakan bahagian teknikal. Okey, jadi untuk keseluruhan dia ada beberapa kategori. Contohnya perlumbaan, acceleration, skip pad, endurance, dan juga kategori static event adalah contohnya business presentation, cost manufacturing. Itu semua presentation. Jadi
apa yang kami strategi kami untuk perlombaan kami all out, dan juga static event kami kumpul sikit-sikit. Kami dapat, walaupun tak top 3, kami dapat nombor 4 untuk presentation. Jadi kami kumpul sikit-sikit nombor untuk setiap kategori, dan alhamdulillah untuk kategori-kategori kami dapat nombor. Ada berapa kategori tu, Iman? Ada berapa kategori? Untuk static event ada 3, dan juga untuk 4 untuk dynamic? Dynamic. Yeah. So point baru. Ya, betul. Dia Barulah dia kumulatif. keseluruhan, dan kategori tu alhamdulillah kami dapat semua nombor. So itulah dia macam kutip. Betul. Itu antara strategi kami. I see. Okey, untuk bahagian teknikal, itulah IMD. Itulah kainan. Betul. Jadi untuk EV memang safety memang amat penting lah. Jadi keunikan kami ni sebab ada IMD. Kami dapat Apa tu? IMD tu isolated lupa. Tapi inilah IMD lah. tu untuk untuk mengesan jika body kereta tu ada kebocoran arus elektrik lah, supaya selamatkan driver lah. Jadi dan yang lain tu memang disebabkan kami follow regulation. Sekali lagi regulation. Jadi memang regulation ni penting lah. Regulation. Jadi IMD, lepas tu kami ada juga pre-charge. Pre-charge ni adalah untuk mengontrol lah, control the current lah, untuk elakkan daripada motor rosak ataupun komponen elektrik yang lain. Betul. Jadi kat sini nampak kami memang baru lagi. Jadi kami follow je apa yang, dan kami buatlah apa yang termampu. Itulah kelainan kami daripada kumpulan lain. Faham. Okay, mungkin Syafiq nak tambah sikit yang personal sendiri, rasa tim ni berbeza daripada yang lain. Apa yang unik kat kereta ni kita orang sebenarnya ada nama tau kat kereta ni. Nama dia Armadillo kereta ni. So kenapa dia panggil Armadillo? Sebab kereta kita orang ni antara yang wheelbase dia yang paling pendek lah, macam kereta hatchback. So sebab itulah kita orang panggil dia Armadillo. Lepas tu kereta kami antara yang paling kecil. I see. Okay, lepas tu Itu strategi juga ke? Itu strategi juga? Ya, betul. Yang tu salah satu strategi juga. So kereta ni sesuai dalam track layout yang dibagi tu, memang sangat sesuai nak masuk dalam track tu lah, sebab dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. So bila nak kawal cornering semua memang okey lah. So kita nampak Syafiq ni baju dia lain daripada yang lain. Dia sebenarnya apa dia? Dia sebenarnya apa? Mungkin share sikit Syafiq. Okay, saya sebagai driver lah untuk Emotion ni. Sebelum ni pun saya dah pernah join race macam ni juga dekat Sepang dulu. So sebab itulah saya yang jadi driver. Dipilih jadi driver sekarang. Okay. So soalan seterusnya, siapa antara tim Emotion ni yang memainkan peranan yang paling penting dalam menyatukan pasukan ni? Boleh tak share siapa? Adik Iman ke, ataupun ketua teknikal ke, ataupun driver? Okey, baik. Saya peranan saya sendiri ketua kumpulan. Jadi sayalah yang menggerakkan kumpulan ini untuk progress kenderaan ini. Contohnya hari Sabtu Ahad saya akan gerakkan mereka, walaupun mereka sendiri berat hati untuk datang Sabtu Ahad. Tapi siapa yang lihat sangat tu? Tapi itulah hasil pengorbanan yang kami lalui. Jadi sayalah yang menggerakkan peranan penting dalam kumpulan ni. Okey, kita dah habis segmen yang ketiga. Kita pergi kepada bahagian yang keempat, berkaitan dengan kepimpinan dan juga inspirasi. Okey. Soalan yang pertama, bagaimana gaya kepimpinan dalam pasukan dapat menyumbangkan kepada kejayaan tim Emotion pada hari ini? So macam mana pendekatan Iman sebagai ketua kumpulan dalam membentuk ahli grup Iman dalam menyumbangkan kemenangan untuk program NXUV ni? Okey, baik. Pendekatan Iman tu. Kepimpinan Lebih kepada pimpinan. Okey.
Jadi untuk kumpulan emotion ni, saya untuk kepimpinan, saya tetapkan setiap pagi saya akan membuat briefing. Okey, itu antara salah satu strategi kami untuk kami berkongsi apa pagi tu, apa permasalahan, apa yang perlu ada, bahan apa yang tak lengkap. Jadi saya perlu tahu pagi tu. Okey, jadi masa tu saya akan bagi kerja setiap department. Okey, jadi setiap department saya telah membagi kerja dan juga Alif Adam memantau setiap department tu, pastikan KPI tercapai. Dan Alif Adam akan sampaikan kepada saya pula. Okey, jadi saya melihat lebih luas dengan emotion ni sebab saya perlu lihat kepada dia berapa event kategori, static event dan juga dynamic. Jadi saya perlu melihat luas untuk emotion ni. Tidak boleh fokus kepada kereta saja. Betul. Mental, betul, kebajikan ahli tim dan juga masa briefing itulah sesi luah-luahan. Curhat. Okey. So far ada tak macam curhat kat Iman, Iman aku tak boleh down ke, so far ada tak? Tak ada. Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada. Memang kau faham. Korang memang gempak. Aduh. Okay, so next, sebenarnya untuk team emotion ni, korang ada tak mentor atau inspirasi yang membantu dalam team ni sendirilah? Mentor ada tak? Inspiration daripada siapa? Okey, untuk emotion ni saja kami ada 10 penasihat. Wow, 10 penasihat. Jadi setiap dia bukanlah penasihat yang dia lab sebenarnya. PIC Makmal. Jadi contoh kami ingin custom lab fabrikasi mesin dia. Pemesinan, Makmal pemesinan, kami ada penasihat di situ. Jadi itulah memberi kami semangat. Mentor kami macam mana dia mengajar kami masa tu. Jadi setiap penasihat membantu dan mendorong kami lah untuk ke NSGV Challenge ni. Dan juga penasihat utama ialah Dr. Adenin, FTKMA. Okay. Yelah, macam Iman cakap, memang kita ada 10 penasihat. Jadi diorang ni memang dah ada kepakaran masing-masing. Jadi kita perlulah minta nasihat dengan diorang. Jadi pandangan diorang. Jadi seperti macam elektrik dan elektronik agak sukar lah bagi kami. Jadi kami minta nasihat dengan Encik Ikram. FTKE. FTKE. Jadi kami terpaksa, bukan nak kata kami tak ni, memang tak nak bantuan, tapi memang kena bantuan juga benda tu. Bukan semua pandai dalam sesuatu tu. Jadi kena minta bantuan dan pandangan lah pada yang lebih pakar. Betul. So emotion ni bukan sahaja terkenal dalam kalangan student, tapi terkenal juga dalam kalangan PIC Lab. Betul. PIC Lab, FTKMA, FTKE. Okay. So soalan seterusnya, prinsip apa yang membuatkan korang macam still committed untuk buat benda ni sampai habis? Sebab tadi Iman kata dalam team Iman sendiri, team emotion ni tak ada satu pun yang down dan tak ada satu pun yang keluar daripada team. So sebenarnya apa prinsip team emotion ni dalam membentuk korang punya prinsip teguh tu sampai habis? Okay. Boleh jawab saya. Sebenarnya benda ni ikut minat lah. Kalau dalam team tu ada yang macam terpaksa ke, benda ni pun tak akan jadilah. So semua memang ada minat, bahagian masing-masing pun dia ada minat nak buat. So bila cuti pun dia orang akan datang buat kerja semua. Okay. Salah satu dia lah. Saya tambah lagi, prinsip apa yang kami guna adalah kerjasama. Okay, walaupun yang saya bagi tahu tadi, setiap department kita ada department, tapi sekiranya department tu ada masalah, mungkin department lain boleh bantu. Itu kelebihan daripada emotion, kumpulan emotion. Sebab saya rasa kumpulan emotion ni adalah satu family. Okay, masing-masing membantu dan juga tiada yang okay dia punya masalah dan dialah yang perlu hadap. Tak ada.
Kami settle sama-sama, kami selesaikan sama-sama. Itulah, kalau ada masalah pun kita ada motor dia. Motor kita orang, kita Regulation buat dia. Saya ingatkan regulation ni. Tak ada regulation dah. Aduh. Okey, lagi ada? Okey. So kita akan pergi ke bahagian seterusnya, iaitu untuk impak dan legasi. Okey, ni selepas korang dah menang lah. Okey, saya akan tanya beberapa soalan. Jadi untuk Team Emotion, bagaimana kejayaan pasukan Emotion ni dalam memberikan impak kepada komuniti, organisasi dan juga masyarakat? Sebab kita sebagai mahasiswa, apa benda yang kita belajar dalam kelas should be kita terapkan kepada komuniti. Ialah sebab itulah kita adanya program-program kepada khidmat komuniti. Jadi macam mana Team Emotion ni dalam membantu komuniti, organisasi dan juga masyarakat? Okey, baik. Berkenaan dengan komuniti, organisasi dan juga masyarakat. Okey. Jadi setelah kami menang, kami telah mana tu? Untuk kemenangan tu, kami telah memberi impak kepada pelajar-pelajar UMPSA. Nampaklah. Jadi kami memberi impak kepada pelajar UMPSA berkenaan dengan TVET. Okey. Kita boleh memperkasakan TVET ni kepada komuniti luar, masyarakat, dan juga seperti yang Anik tahu, UMPSA ni adalah universiti teknikal. Ya, betul. Jadi UMPSA semasa itu di tempat tertinggi, dan juga ada yang kami lawan, iaitu Universiti Malaya. Tapi kita tahulah Universiti Malaya bukan MTUN. Betul. Dan juga Politeknik. Jadi UMPSA juga telah lama tinggal pertandingan ini. Last 2016. Jadi ini adalah memberi impak kepada student-student yang berminat kepada bidang TVET dan komuniti-komuniti luar. Betul. So memandangkan kita sendiri adalah Universiti MTUN. Betul. Kita juga pernah berada di highest kan. So and kita juga studi engineering. So pada pandangan saya sendiri, Emotion ni telah membawa nama UMPSA ke peringkat lebih tinggi, memandangkan kita sendiri adalah universiti teknikal. Betul. Universiti MTUN dan juga latar belakang student UMPSA ni adalah berkaitan engineering. So memang saya rasalah macam, wish kalau aku join Team Iman ni bolehlah tumpang kemenangan tu sekali kan. Sebab saya sangat banggalah dengan Team Emotion ni, sebab kita tak ada lagi satu ikon yang mana dalam bidang TVET ni. Biasa kita ikon kepimpinan, ikon kebudayaan. Okey, mungkin daripada peringkat JEPA sendiri boleh ikon TVET kan. Betul. Okey, mungkin saya boleh tambah sikit. Seperti yang Anik beritahu tadi, kita belajar lagi, masa ni kita nak buat lagi. Jadi masa kita belajar dekat kelas, makmal ke kan, masa ni lah kita nak guna. Kita nak gunakan apa yang kita belajar. Jadi masa ni lah macam R&D lah. Masa ni lah kita nak belajar kimpalan, kita nak belajar fabrikasi, belajar elektrik. Jadi ilmu-ilmu tu ilmu tambahan yang kita dapat masa ni. Dan tak semua orang yang dapat. Betul. Selagi mana ada peluang, kita ambil lah. Okey, so ni soalan kepada setiap daripada korang bertiga lah. Okey, di luar daripada topik tajuk kita pada hari ni lah, sebenarnya kan, apakah pencapaian yang paling membanggakan setakat ni? Luar daripada topik ni pun boleh. Kalau nak rasa yang kejayaannya hari ini pun boleh juga. Kita start dengan Syafiq dulu lah. Apa pencapaian Syafiq daripada lahir sampai sekarang? Apa pencapaian yang paling membanggakan? Setakat ni yang paling membanggakan Emotion ni lah. Emotion satu. Saya tak pernah lagi lah menang besar macam ni kan. Sebelum ni pun tak adalah dapat nombor 1, dalam nombor 3 macam tu je. So saya rasa yang ni lah paling bermakna lah bagi saya. Okey, jadi kalau daripada saya pun sebenarnya kalau sebelum-sebelum ni saya pernah juga join dalam pertandingan kita panggil underdog team. Memang tim baru. Jadi disebabkan Emotion ni, saya mula-mula kita fikir macam boleh ke pergi ni, boleh ke nak menang. Ya, betul. Jadi kita agak risau tapi kita positif je lah. Jadi kita teruskan je buat dan kita dapat
nombor 1. Dan itu memang capaian rasa memang terkejut lah. Memang macam miracle lah. Terkejut. Ui, ini lah. So emotion juga lah. So emotion juga. So emotion okay, lah. Emotion 2. Okay, Iman. Okay, bagi saya sepanjang tu sepanjang daripada lahir emotion yang paling bermakna bagi saya. Okay, emotion memang okay, saya terangkan sikit. Okay, silakan. Emotion, kenapa emotion paling bermakna? Sebab pengorbanan tu susah payah, penat lelah kami, daripada kami zero, daripada kami tak ada apa-apa, analisis, design, scratch, apa semua, sampailah ke hari pertandingan dan kami menang. Dan itu bagi saya momen yang paling bermakna lah, yang dia sebut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Itulah bagi saya momen yang paling mendebarkan. Keluar dekat IG bukan senang weh. Okay. So, sekejap, lupa dah soalan tadi. Ni lah, suka sangat. Dah lupa juga. Soalan lupa pula. Okay, kita pergi kepada okay lah, lepas korang dah menang kan, apa selepas tu korang buat? Lepas korang dah menang, contohlah lepas menang, tim nangis ke, tim jumpa syarah ke, apa perasaan time tu? Mungkin boleh share sikit selepas diumumkan menang tu. Sebab saya tengok macam meriah betul. Oh ya, betul. Masa pengumuman diumumkan menang tu, kami berkumpul satu kumpulan, kami macam celebrate. Dan juga kami tidak lupakan penasihat-penasihat kami sekali dengan penasihat kami, sebab mereka turut membantu. Jadi kemenangan tu bersama. I see. Kami tidak tinggalkan penasihat-penasihat kami. Okay, itulah. Okay, tadi Iman ada cakap yang ni last sem Iman betul. Sem depan. Sem depan ada satu lagi. Okay, so ni ibarat momen-momen, momen-momen yang kita kena hargai di UMPSA. Ya, di UMPSA. Sementara masih ada. Sebab saya nampak macam dah ada logo Pro 2 kat situ. Ini regulation juga. Semua ikut regulation. Okay. So next soalan, jika ada peluang yang kedua, apa yang Team Emotion ni akan buat dan memperbaharui? Kalau ada peluang yang kedua, apa yang perbezaan yang ada sedia ada, and then nak buat benda lain? Okay, jadi jika ada peluang kedua dan mempunyai dana yang banyak, dana yang banyak. Sebab benda ni kalau tak ada dana dia tak akan jadi. Betul. Jadi memang perlukan dana. Jadi untuk tim kami, untuk kalau ada peluang kedua, jadi kami akan perbarui dari segi design yang lebih realistik dan inilah moden lah. Jadi sebab EV ni terkenal dengan teknologi moden dan design ni pun menarik, futuristik lah. Jadi kita pun nak follow. Betul. Dari segi tengok, kalau kita tengok body dia pun kami terpaksa buat dan ikutlah aerodinamik, tapi tak cukup sangat lah. Jadi dengan ada dana yang banyak, jadi mungkin body and chassis tu lebih menarik. Dan mungkin safety untuk EV ni akan lebih ni lah, akan ditambah ditambah baik lah. Okay lah, itu saja. Dan tidak lupa juga Alip, kita dah ada EV. Sekiranya kami dapat dana daripada UMPSA, kami ingin dana tu lagi. Dana. Kami ingin masuk kategori ICE engine. Apa tu? Mungkin boleh terangkan? ICE ni kategori Internal Combustion Engine. Ini EV. Jadi kami ingin masuk kategori lain juga. Tak berhenti kat sini lah. Betul, tak berhenti di sini. Itu ada regulation lain? Ada. Betul. Ada regulation lain. Setiap competition dia ada regulation dia tersendiri. Okay, kita dah sampai ke bahagian yang terakhir. Sebelum kita menutup lah. Jadi untuk Team Emotion, apakah nasihat kepada pasukan lain yang ingin mencapai kejayaan seperti mana kejayaan Emotion pada hari ini? Ini kita nak dengar nasihat daripada masing-masing. Baik. Sebab nasihat lain-lain. Jangan repeat. Start pada Alip lah. Jadi untuk sebuah tim mestilah ada kerjasama dan tolong menolong, itulah yang penting. Dan paling penting sekali memang kena ada minat.
Kalau tak ada minat apa-apa pun memang takkan jadilah. Akan jadi. Jadi kepada tim yang nak join juga, jadi korang buatlah sama-sama sampai habis. Good luck. Okey. Ni Syafiq ni. Okey. Nasihat saya pula, kalau kita nak berjaya, kita kena ada usaha lah. Usaha dengan komitmen sekali. So good luck lah siapa yang nak masuk. Asalkan jangan retweet je. Okey, jadi nasihat daripada saya, tak kisahlah dia join pertandingan race, apa-apa sekalipun, robotik, apa-apa silat. Okey. Kenalkan siapa yang silat tu? Okey. Jadi sekiranya kita dah join, janganlah terhenti di situ. Kita usahakan. Kita usaha sampai habis, dan juga yang penting usaha tu tidak mengkhianati hasil. So tadi Alif nasihat minat. Saya cakap usaha. Iman tambah sikit, usaha tidak mengkhianati hasil. Okey lah. And then macam mana nak pastikan emotion ni ataupun nanti next generation lah untuk kita kekal menang untuk jangka masa yang panjang? Macam mana? Sebab Iman maybe takkan selamanya dekat team ni kan. So macam mana Iman nak pass baton tu? Baik. Sebab kita nak mengekalkan kemenangan tu lagi susah daripada kita nak menang. Betul tak? Betul. So macam mana nasihat Iman? Jadi untuk next legacy lah kiranya untuk emotion. Jadi untuk next legacy yang selepas ni mereka masih tapi kami dah tak ada. Jadi apa yang kami fikirkan, kami akan mencari pelajar-pelajar secara rekrut, dan juga kami tapis apa pengalaman dia, apa expertise dia, dan juga yang paling penting adalah driver perlu berpengalaman. Driver paling penting kan? Betul. Dia kalau kereta hebat pun driver tak power, tak jadi juga. So kira Syafiq power lah. Dia kena sama-sama. Kereta power, driver power, dia akan pergi lah. Kalau kereta power, driver pun tak berani. Ni short sikit. Apa beza Syafiq dengan driver lain? Kenapa Iman tak jadi driver? Mungkin boleh cerita boleh cerita. Tak nak boleh. Dia tak boleh, dia cerita. Nanti dia apa kelebihan dia? Hati keringnya. Dia berani bawa laju masa selekor. Kita tengok tu bahaya kan. Tapi dia buat bahaya, tapi dia berani buat benda tu. Dan juga kau dah baring ah. Dah macam ni. kau dah baring. Dah macam ni ah. Takut lah. Tu beza dia. Itu beza dia. Apa yang kami perasan itu beza dia. Faham. Okey. Kita dah nak sampai ke penghujung dah podcast kita. So, sebelum kita penutup lah kan, boleh tak dalam satu perkataan bagaimana korang gambarkan kejayaan korang pada hari ini? Contohnya lah, kalau anda diberikan sedikit konteks tentang jenis pasukan ke macam mana? Dalam satu perkataan. Gambarkan kejayaan ataupun perasaan korang. Lepas tu elaborate sikit. Satu perkataan kerjasama. Kerjasama. Kenapa kerjasama? Kerjasama lah yang akan membawa kumpulan ke arah kejayaan, dan juga kerjasama juga kita membina satu kumpulan yang sangat hebat. Itu nasihat Iman lah. Betul. Next kepada Alif. Jadi dan satu perkataan satu je. Mana? Usaha. Jadi usaha ni isi. Untuk usaha, jadi kenapa usaha? Jadi kalau tak ada usaha apa-apa pun, bukan ni saja, kalau belajar ke apa ke mesti ada usaha. Kalau tak ada usaha pun memang takkan ke mana. Last daripada Syafiq. Komitmen. So kalau kita tak ada komitmen, memang tak boleh jalan. Faham. So disiplin diri, nak bangun awal pagi-pagi datang bengkel. Saya rasa pengalaman dan juga perkongsian daripada tim Emotion UMPSA dalam pertandingan NXGV Challenge bertempat di Serdang
pada tahun ini 2025 ni mungkin sedikit sebanyak dapat menginspirasikan mahasiswa UPSA, terutamanya dalam bidang TVET macam Iman kata tadi, untuk kita kalau boleh kita nak membudayakan TVET ni sendiri, dan juga kita nak bawa nama universiti kita ke persada. Mungkin ini kebangsaan, mungkin selepas ni kita doakan insya-Allah di peringkat antarabangsa. Jadi itu sahaja episod khas bagi pemenang NSGV Challenge 2025 bersama dengan tim Emotion daripada UMPSA. Sedikit sebanyak dapat menginspirasikan semua. Maaf kalau ada salah silap daripada saya sendiri sebagai moderator dan juga panel-panel. Jadi itu sahaja episod selama sepanjang tengok dah lama sangat ni. Itu sahaja perkongsian untuk episod kali ini. Okey, jadi bye bye, kita jumpa lagi.